Kek batik Haila Wawa Zainal dikritik, tapi ramai je orang beli. Kenapa? Kek batik anak Wawa Zainal ni, dia tak banyak pun review yang bad ni. In fact, macam tak ada je review yang bad ni sebenarnya. Cuba you check kek batik Haila kritik dan dekat TikTok, tak ada pun actually bad review yang cakap kek dia ni tak sedap. Ada satu je lah. Yang ramai kita jumpa adalah feedback pelanggan yang cakap kek batik dia ni memang sedap. Bila you ada banyak video pelanggan ni cakap kek video ni memang sedap, hanya sebabkan satu kritikan satu orang, orang tak peduli dah, tapi orang akan peduli. Oh, ramai yang cakap sedap ni. So bila ramai cakap sedap, orang besar percaya, oh kek batik ni memang sedap ni. Itu dah power dah. Tapi kalau yang level yang lagi power, bayangkanlah atau macam Jana Nick Jason review yang cakap makanan produk you ni memang sedap, apa yang jadi? Zaman sekarang customer ni dia semakin bijak. Artis review makanan ataupun influencer review makanan, orang akan cakap memang benda tu dia cakap sedap, sebab benda tu dibayar. Bila dia nak start dan naik, banyak ada permintaan kek batik ni, apa dia buat? Dia start dan recruit team untuk share rezeki dekat orang lain. You dah naik dah, share lah rezeki you dekat orang lain supaya you bertambah murah rezeki. Dia buat offer, you boleh jadi agent dengan borong minimum. Katakanlah 5 kek batik ni harga borong, you kena invest RM60. Katakanlah ada 2,000 orang join jadi agent mereka, maka mereka akan dapat RM120,000 sebulan. Tu barulah bisnes tu boleh berkembang. That's why kenapa you perasan harga dia RM15, satu harga dia RM15, sebab dia bukan hanya cakap benda tu coklat premium, dia memang sedap. Customer dia pun banyak beri feedback yang sedap. You nampak ramai je orang beli. Dan dia buat harga tu RM15 supaya dia boleh share dengan team dia, agent dia. Yalah, untung dia berapa, dia nak bagi agent dia berapa. Barulah kek batik ni boleh berkembang. Bukan saja mereka yang jual benda ni, supaya lebih ramai orang boleh jual benda ni. Ada yang komen dia jual kek batik RM3, dia pun sendiri tak tahu untung dia berapa. Itu yang bahaya. Sebagai business owner, you jangan jual murah sangat yang tak masuk akal. Akhirnya you sendiri tak tahu untung you. Itu yang jadinya you buat bisnes makanan akhirnya penat. Itu bukan bisnes dah, itu charity namanya. Yang komen, oh Ariz Zafril ni memang orang beli sebab mereka ni famous. Ada orang akan pilih mana satu brand dia akan ingat. Contoh macam Ariz Zafril dan Wawa Zainal, personal branding mereka kuat. Contoh lagi, tak popular pun founder dia. Siapa dia? Secret Recipe. Secret Recipe dia jual RM11 harga satu slice tu. Orang tak komplain benda ni mahal apa semua. Ada yang komplain, tapi ramai je beli. Orang tak boleh. Orang people are willing to invest. Sebab orang dah tahu, oh Secret Recipe memang sedap ni. Tapi pelanggan akan benci dengan you. Dah lah harga tinggi tapi dia memang tak sedap. Orang akan rasa benda tu overhype, overrated.